ni jumpa ni. Nama payatan ni. Oh, tu rokok tu semo. Rupanya hak panjang, hak besar tu. Ialah payatan ni. Hello, hai. Assalamualaikum. Sawasdee. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Subhapon Channel. Lah ni Nana duduk di Istana Raja di Bangkok. Kita nak jalan kita tengok benda besar hak tani yang kena rapah masa dulu tu. Duduk di sebelah no. Kalau kita tengok di pintu pagar dia ni sangat tebal deh. Tapi ada jenis apa dah, topok-topok panjang tajam-tajam pak segi gitu Nana rasa yang dulu ni ya buat selit beda besar, selit beda kecil pak segi tu untuk orang nak mari serai tak boleh. Supaya dengan jamit tani kita yang dulu jugalah kalau tengok ni. Kau lagu mana terasa mu komen. Nu tengok belah nu ya nu. Nampak dah. Gapo dah. Beda besar Mariam. Gigi. Di kerasuang kalah om semu wangat kereta mari. Oh, ni siapa dah berita nak mari. Ada beda besar semu. Nanti kita tengok. So 2, 3, 4, 5 ni 7 butir. Hak mana? Hak ya rapatan ni nanti kita nak cari. Oh, lo jomelnya. Lek ni nampak molek semu weh. Oh, besarnya tengok ni dalam istana. Lek ni nampak molek. Ia duk beradak dengan benda besar sebelah kalahum ni. Tapi kita tak jumpa lagi ni kata benda besar tani tu hak mana. Nanti kita tengok. Ni nama-nama dia ni. Nama-nama benda dia. Banyaknya ada 31 semua. Oh, tengok tu, hak tu besar kali semu. Tapi banyak-banyak benda ni. Dia tukar jadi nama siye habis. Tak tahu hak mana dah lah. Hak mari dari tani deh. Kalau tengok hak tu besar kali tu. Dalih hak ramai-ramai. Berkali hak tu nya. Kalau kita tengok deh, benda ni tak super berlakon. Rupa dia. Hak ni, rupa dia ada bunga-bunga. Lepas tu, Mucung dia jubur tu hasil muhe. Jubur tonggek belakang. Oh, kalau hak kecil tak ada tonggek. Tapi hak besar kali hak kita duk kata rasa hak tani tu ia tak ada bunga gapo tengok tapi ia besar. Kat Suang Kalahom. Oh, belah ni rupanya ada lagi hak besar. Oh, nanti kita nak pergi baca depan tu. Depan ni besar pendek. Kalau hak belakang tu besar panjang. Kalau perhati lihat belakang dia tu hak tu mucung tajam, hak ni mucung kotak. Gitu. Tak super. Oh, dia katuk belakang copon dia tu. Benar dia buka tapi katuk jadi hak nama raja belakang. Ni jumpa ni. Nama payatan ni ya. Dia duduk lama dua. Kalau kita tengok dalam peta ialah payatan ni duduk sini. Oh, tu rokok tu semo. Rupanya hak panjang, hak besar tu. Ialah payatan ni. Hak rapah dari petani kita zaman dulu tu. Oh, duduk sini. Rupanya dia tak tukar pun nama. Dia ada ikut nama payatan ni duduk dalam ni. Hak Nana tahu selama Nana buat video sejarah ni deh. Benda besar payatani ni dibawa ke Bangkok selepas tani Allah pergi. Dia mau kata deh, dia bawa dengan ramai orang hak kena tahan pergi yang dulu tu. Apa dah orang panggil tahan pergi. Lepas tu set tahan pergi tadi kan dia bawa pergi gali sungai dipanggil lo ni Klong Sensek. Klong Sensek lo ni tu orang panggil tu. Siapa ada sejarah kajian sejarah hak tahu-tahu hal ni boleh komen ke Nana bawah untuk maklumat yang kau boleh kongsi deh. Lo ni Nana mari ni tengah malam. Jadi Nana boleh lewong-lewong keluar ya. Kita boleh mari tapi boleh duduk kat luar. Tapi nak masuk dalam pun boleh tapi set demo kena banyak tapi tu. Set demo kena buat surat 5 hari belum nak masuk. Zero orang panggil dah. Masuk berkunjung dalam boleh tapi kena buat surat dululah. Kalau buat surat boleh masuk. Ni sebab ke kita nak gaduh-gaduh jadi tak ada buat surat gapo. Kita tengok lek luar je lah.
Ni lah sikit banyak benda petani yang Nana tahu, bawa set-set mu kalau mari di Bangkok, marilah tengok hak sungguhnya sini. Boleh. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.